Hadis yang keenam, an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghsila al-mar'atu bifadli ar-rajul aw ar-rajulu bifadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'an akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Okay, jadi mafhumnya daripada seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah melarang seorang wanita mandi dari air bekas selebihan suami, ataupun seorang suami mandi dari air bekas lebihan isteri, melainkan hendaklah keduanya mengambil airnya masing-masing. Disebutkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, isnad hadis ini adalah sahih. Hadis ini menerangkan, kita kata, hukum suami ataupun isteri lah apabila hendak mandi berjunub, apa hukum untuk mereka menggunakan air yang sama lah. Maksudnya apabila suami mandi junub menggunakan air, isteri pun menggunakan air lebihan suami, apa hukum dia? Jadi Nabi melarang lah. Kalau ikut dalam hadis ni, Nabi melarang suami menggunakan air lebihan isteri, isteri menggunakan air lebihan suami, kan? Dan mereka hendaklah menggunakan air masing-masing, kan? Akan tetapi keduanya ataupun suami ataupun isteri boleh melakukan ataupun boleh bersuci untuk mengangkat hadas besar dalam satu bekal yang samalah. Maksudnya contohlah, kita kata suami ataupun isteri nak mengangkat hadas besar, nak mandi wajib kan. Jadi boleh suami atau isteri mengambil air daripada, kita kata, kolam yang sama, kan? Isteri mengambil air daripada kolam yang sama, suami pun ambil kolam yang sama. Itu tak masalah. Yang Nabi larang adalah apabila, kita kata, suami mengambil air daripada kolam yang sama, isteri mengambil lebihan daripada suami. Itu dilarang lah. Jadi masukkan daripada hadis ni. Jadi apa yang kita dapat daripada hadis ni, ada beberapa hukum lah, kan. Yang pertama adalah seorang isteri dilarang mandi dengan air bekas suami, kan. Itu pertama. Yang begitu juga, kita kata, suamilah dilarang untuk mengangkat hadas besar atau mandi wajib mengambil, kita kata, air lebihan daripada mandi wajib si isteri, kan. Okay, jadi yang pertama. Yang kedua adalah dibolehkan, kita kata, untuk suami atau isteri mandi ataupun mengangkat hadas besar dapat dalam, kita kata, berjana yang sama. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah air lebihan, mana kita kata gunakan untuk mandi wajib. Adapun yang ketiga adalah disebut dalam ni, yang dilarang, larangan yang kita kata sebut Nabi, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebut adalah, kita kata, sebagai tanzih atau makruh lah. Dia tak sampai kepada haram. Cuma larangan kat sini adalah larangan makruh, tanzih. Hadis yang ketujuh, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bifadli Maimunah radhiyallahu anha, akhrajahu Muslimun wa li ashabi sunani. Ightasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wa sahhahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi mafhum dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mandi dari air lebihan bekas Maimunah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, disebut oleh Muslim. Riwayat yang dikemukakan oleh ashab sunan disebutkan juga salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari air yang ada di sebuah bejana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian baginda mandi dari air bejana itu. Isteri Nabi SAW yang baru saja selesai mandi berkata, sesungguhnya aku baru mandi junub. Kan, mendengar itu Nabi SAW menjawab bahawasanya sesungguhnya air itu tidak najis. Kan. Jadi hadis ni dinilai sahih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi kita boleh tengoklah pada hadis ni mengatakan bahawa boleh seorang lelaki untuk
bersuci dari sisa air yang telah digunakan oleh isteri je, kan. Jadi sebagaimana kita lelaki boleh bersuci menggunakan air lebihan isteri, kita kiaskan juga kepada isteri lah. Isteri boleh juga untuk bersuci menggunakan air lebihan suami dia lah, kan. Dan disebutkan juga kat sini bahawanya air tersebut Nabi sebut apa? La yajnubu. Maksudnya adalah air tu suci. Boleh nak pakai untuk apabila kita kata isteri dah pakai untuk air itu untuk mengangkat hadapan besar, suami boleh pakai air itu untuk mengangkat hadapan besar juga. Kan tak ada masalah sebab Nabi apa? La yajnubu. Maksudnya kita kata air tu tidak najis ataupun sucilah. Ringkas dia. Untuk apa? Nabi sebut kat situ adalah untuk kita menetapkan hukum lah. Maksudnya kat situ hukum air tu dah suci. Okay, jadi dalam hadis ni kita boleh tengok beberapa hukum lah. Kan? Yang pertama adalah suami ataupun lelaki dibolehkan untuk mandi daripada air sisa isteri. Kan? Begitu juga dengan isteri. Yang kedua adalah isteri begitu juga dengan isteri boleh untuk mandi menggunakan air lebihan. Kita kata suamilah, sebab terkias daripada suami boleh mandi oleh isteri, isteri juga boleh mandi suami. Okey, itu yang poin pertama. Yang kedua, sisa air ataupun kita kata sisa air mandian suami ni, hukum dia Nabi kata la yajunubu. Hukum dia suci. Kan boleh untuk digunakan untuk mandilah. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah sebab sini mandi junub wajib, maksudnya okey, dia sebut kat sini adalah juga bahawasanya mereka yang berjunub wajib mandi, kan. Apabila mereka berjunub, bagi suami yang bersama dengan isteri wajib untuk mandi, kan. Bagi mereka yang kita kata bermimpi basah, bagi yang bujang lah. Yang bujang apabila mereka mimpi basah wajib juga mandi apabila mereka berjunub lah. Hadis yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turabi, akhrajahu Muslimun wa fi lafdhin lahu falyuriqhu wa litirmizi ukhrahunna aw ulahunna bit-turabi. Yang mafhumnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cara menyucikan bejana ataupun bekaslah, kan. Seseorang di antara kamu apabila terkena jilatan anjing, ialah hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali. Yang mana permulaannya mesti dicampur dengan tanah, ataupun kita kata permulaannya mesti dengan air tanah lah, kan. 7 kali yang mana salah satu daripada 7 tu air tanah. Disebut oleh Muslim, menurut lafaz lain oleh Muslim, maka hendaklah dia membuang isinya. Okey, menurut riwayat At-Tirmizi disebutkan yang paling akhir sekali atau pada permulaannya hendaklah dicampur dengan tanah. Okey. Jadi maksud kat sini disebutlah apabila sesuatu bejana atau bekas terkena jilatan lah, kan, anjing, hukum dia wajib kita basuh dengan 7 kali basuhan. Yang mana salah satu daripada basuhan tu dah basuhan kita kata campuran tanah dengan air lah, kan. Jadi Nabi sebut sini dalam hadis ni disebut tak ada masalah sama ada kita nak basuh basuhan tanah tu pada permulaan ataupun pada akhir lah, maksudnya dalam 7 basuhan lah. Maksud apabila kita nak pada awal, basuhan pertama kita basuh dengan air tanah, kan. Jadi basuhan kedua dan yang ketujuh kita basuh dengan air mutlak, air biasalah, kan. Tak ada masalah. Ataupun kita nak basuh air pertama dengan sampai air yang ke-6, basuhan yang ke-6 dengan air mutlak, air bersih, dan air yang ke-7 kita basuh dengan air apa nama tu, campuran tanah pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dapat kita kat sini beberapa hukum lah daripada hadis ni, kan. Yang pertama mana mulut anjing adalah najis. Maklumlah, kan. Dan anjing ni kita kategorikan dalam hukum ataupun hukum fiqh adalah kita kata najis mughallazah ataupun najis berat lah, kan. Apabila mana kita kata kita terkena dengan anjing ni ataupun kita terkena dia punya najis, kan, wajib bagi kita untuk basuh
bukan basuh biasa. Basuh dengan 7 basuhan, yang mana satu basuhan adalah dengan tanah. Okey, jadi, eee, menurut jumhur ulama kan, jumhur ulama mengatakan semua anggota ataupun semua anggota anjing kan, termasuk lidah dia lah kan, hukum dia najis. Najis mughallazah, jumhur ulama kan. Eee, Melainkan kita kata Imam Malik. Maksudnya jumhur ulama sini adalah, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Hambali kan, mengatakan bahawa anjing ni najis dan seluruh anggota dia najis. Melainkan Imam Malik mengatakan apa? Dia kata bahawasanya anjing itu suci dan membasuh bekas jilatannya sebanyak 7 kali basuhan hanyalah merupakan perkara ta'abbudiyah sahaja. Okey, jadi Imam Malik berpendapat bahawasanya kita kata anjing ni kan, ataupun jilatan dia lah, hukum anjing ni suci, hukum dia. Tak perlu nak basuh sebanyak 7 kali. Tapi kenapa kita buat juga kan? Sebab ada hadis kan. Jadi kenapa basuh? Basuh tu sebagai kita kata ta'abbudiyah ataupun kita kata sebagai ibadah sahaja, mengikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah hukum kedua, wajib membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak 7 kali. Jadi mengikut jumhur ulama fiqh mengatakan bahawa apabila bejana atau bekas dijilat oleh anjing ataupun kita binatang lain yang dikategorikan sebagai najis mughallazah, contoh dia apa? Khinzir, di antara dia lah. Apabila dijilat ataupun disentuh kita kata barang yang bekas tu bejana, ya, wajib untuk kita basuh sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu daripada 7 itu adalah campuran air tanah. Hadis yang ke-9, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya min tawafina alaikum, akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu at-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi mafhumnya daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Katanya apa? Sehubungan dengan kucing, sesungguhnya kucing tidak najis kerana ia termasuk haiwan yang jinak terhadap kalian. Disebut oleh Al-Arba'ah, dinilai sahih oleh At-Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan hadis ni kan? Yang dimaksudkan dengan hadis ni adalah menerangkan tentang kita kata kucing lah. Apa hukum kucing? Adakah kucing najis ke ataupun kucing tak najis kan? Mana bulu dia ataupun jilatan dia. Kiralah okey. Jadi hadis ni menyebutkan bahawa kucing tidak termasuk haiwan yang bernajis. Kan tubuhnya ataupun tubuh kucing lah ataupun jilatan dia tak najis. Sebab sini. Sebab apa? Kan? Kerana illah darurah, iaitu kucing sering kali merayau dan keluar masuk rumah. Maksudnya disebabkan kita kata darurah. Sebab kucing ni memang kita kata sebagai haiwan belaan lah kan. Bila mana kita kata kita bela kucing, memang akan merayau lalu rumah. Kadang dia duduk kat situ, dia duduk kat sini, dia jilat situ, dia jilat sini. Jadi sebab illah darurah tu kan. Jadi anggota badan kucing ni tidak najis. Sebagaimana disebut hadis lah. Maksudnya kita kata kucing itu tidak najis kerana dia termasuk haiwan yang jinak terhadap kalian. Maksudnya memang kita maklumlah kucing ni adalah haiwan belaan kan. Jadi bila mana kita bela, kita akan letak kat rumah kan. Dia akan merayau dalam rumah. Jadi perkara tu memang kita tak dapat elakkan kan. Sama ada kita kata dia kadang dia jilat kat situ, jilat kat sini kan, ataupun dia minum air minuman contoh kan. Okay, jadi sebenarnya kalau tengok asbabul wurud, sebab kita kata diriwayatkan hadis ni adalah pada satu hari lah Abu Qatadah yang mana meriwayatkan hadis ni lah, Abu Qatadah meletakkan air minum dia kan, air minum Abu Qatadah ni, lalu datanglah kucing minum air dia kan. Dia letak air dia, datang seekor kucing ni minum air. Abu Qatadah memberikan kesempatan kepadanya untuk minum dengan memiringkan bejana. Jadi apabila Abu Qatadah tengok kucing tu minum air, dia biar, dia tak halang kan. Tetapi ada sahabat yang menegur. Abu Qatadah mengatakan bahawa perkara itu najis, kucing tak boleh
kan. Jadi Abu Qatadah mengatakan bahawa padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, kata apa? Sesungguhnya kucing itu tidak najis sehingga apa yang disentuhnya pun tidak najis. Berhati-hatilah. Maksud kucing itu tidak najis. Hukum dia. Okey, jadi seringkali kita dapat beberapa hukum fiqh lah dalam hadis ni. Yang pertama adalah orang yang tidak mengetahui hukum, satu-satunya permasalahan dia anjurkan untuk menanyakan kepada orang alim lah. Maksudnya mereka yang tak tahu sebagaimana kita tengok sahabat yang tegur kepada Abu Qatadah lah kan. Apabila dia tak tahu dia akan tegur dan dia akan bertanya lah kan. Apabila dia tahu satu hukum, bukan dia terus kita kata mencela ataupun memarahi, bukan. Perkara pertama yang boleh tak tahu adalah kita bertanya ataupun soalan lah, bertanya persoalan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah kucing adalah binatang yang suci, kan. Begitu pula dengan bekas jilatannya. Maksudnya kucing ni anggota badan dia suci, kan. Kecuali dia punya najis lah. Atau bulu dia, jilatan dia, hukum dia adalah suci, kan. Kucing. Okey. Itu yang kedua. Okey, yang ketiga adalah ini apabila kita kata jika terdapat najis pada jilatan kucing kan. Jadi maksudnya kalau kucing ni kita maklum lah, supaya ada kucing kat rumah, kadang-kadang kucing ni dia jilat dia punya kemaluan kan, dia punya lidah dia tu kan. Jadi apabila kita kata kita nampak sejeruh kucing tu, dia jilat dia punya kemaluan, lepas tu dia datang kat air minuman kita, dia jilat air minuman kita pula. Okey, jadi hukum kat sini dihukumkan sebagai najis. Sebab apa? Sebab kita kata adanya benda najis yang melekat pada anggota tubuh dia kan. Maksudnya kita nampak apa nama tu, kucing ni jilat dia punya kita kata kemaluan dan apabila dia jilat kemaluan dia, maklumlah pada kemaluan ada najis. Jadi apabila dia minum jilat air ataupun jilat barang atau bejana, hukum dia barang tersebut najis. Sebab apa kita kena najis? Kan sebab najis tu adalah perkara yang mendatang. Apa yang maksud mendatang? Maksudnya benda tu tak ada, kan. Maksudnya sebelum kucing tu lidah kucing tu adalah suci, kan. Tetapi apabila mana dia jilat najis, kan. Jadi hukum yang kita kata jilatan dia tu adalah najis, kan. Dia bukan kita kata asal daripada lidah dia tu najis, bukan. Maksudnya dia perkara yang mendatang kepada kita kata kucing tu sendirilah ataupun lidah dia, jilatan dia tu. Okey, hadis yang ke-10 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifati al-masjid farajahu an-nasu fanahahum nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Okey, mafhum daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa ada seorang Arab Badui yang mana datang kepada Masjid Nabawi, lalu dia kencing di salah satu tempat dalam masjid. Lalu kaum muslimin yang mana ketika itu ada dalam masjid, dia merhendiklah orang Badui ni. Dan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka. Sahabat-sahabat, ketika orang Badui itu telah pun selesai membuang air kecil, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengambil setimba air, lalu air itu disiramkan kepada bekas kencing orang Badui tersebut. Muttafaqun alaih. Okey, jadi maksudnya apa kita faham daripada hadis ni? Kan, yang pertama adalah sikap Rasulullah SAW sendiri lah, kan. Maksudnya sikap Rasulullah ni diutuskan untuk kita kata membetulkan akhlak, kan. Untuk akhlak. Jadi yang mana untuk menyayangi umat manusia sendirilah, umat Islam sendiri, membimbing mereka. Yang mana mereka ikut kepada akhlak yang mulia, membantu dan dalam masa sama membantu orang yang jahil, kan, untuk melakukan daripada melakukan suatu kesalahan. Kan, jadi apabila kita kata orang jahil ataupun contoh orang Badui tersebutlah, kan, apabila dia buat kesalahan, Nabi tak marah, kan. Bahkan Nabi melarang orang untuk merhedik, sahabat yang merhedik kepada orang Badui ni, kan. Sebab apa? Orang yang jahil ni ada cara dia untuk kita untuk kita memberi nasihat ataupun untuk membetulkan kesalahan lah. Sebab apa? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasanah.
kan. Mafhum dia adalah serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, kan, dan berbahasalah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Dan Nabi sebut dalam Quran, Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala katakan berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serulah dengan kita kata hikmah, kan, dan kebijaksanaan, kan, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan, kan, dengan kita kata uh, cara yang lebih baik, bil mau'izatul hasanah. Jadi dapat kita lihat kat sini lah sebagaimana akhlak Nabi, dan bertepatan dengan kita kata firman Allah SWT lah, kan, apabila Nabi jumpa kita kata orang jahil yang baru masuk Islam, Nabi tak terus kita kata memarahi, kan, Nabi tak terus betulkan, cuma Nabi akan minta para sahabat untuk kita kata selesaikan dulu urusan, kan, tidak tegur bergapah terus kita menghalang. Sebab bila mana kita kata Nabi SAW melarang ketika mana dia tengah membuang air kecil, boleh jadi dia punya kencing tu terus apa pergi jauh, ataupun kita kata bila dia tengah dalam keadaan membuang air kecil, boleh jadi lari dalam keadaan berceceran di minyak air kencing tu. Itu bawa kepada mudarat yang lebih besar lah, kan. Jadi apabila macam tu, Nabi biar dia selesaikan urusan dia, lepas tu Nabi suruh sahabat buat apa? Untuk siram air lepas tu, kan. Jadi urusan habis kat situ saja. Tak perlu kepada kita kata mudarat perkara lain. Okay, jadi apa yang kita dapat daripada hadis ini adalah yang pertama, kan, dianjurkan kita umat Islamah, kan, untuk bersikap belas kasihan kepada orang jahil dan memberikan pengajaran tentang apa yang harus dikerjakan tanpa perlu menggunakan tindakan kasar. Dan yang mana tapi selagi mana pelanggaran yang dilakukan itu tidak bermaksud memandang remeh atau sebagai pembangkangan. Jadi kita sebagai umat Islam, kan, dalam mana kita nak membetulkan orang yang jahil, kan, dia perlu kepada kita kata belas kasihan dan hikmah, kan. Maksudnya bukan kita membetulkan dengan membecak, dengan marah, kan, tegur secara kita kata dengan marah. Itu bukan cara yang betul lah. Cara yang betul dalam menegur orang yang jahil adalah sebagaimana Nabi SAW menegur orang Badui yang jahil lah, kan. Nabi biarkan dulu dia selesaikan urusan dia, dan lepas tu baru Nabi tegur, kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menolak perkara yang boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar di antara dua mudarat, dengan cara melakukan perkara yang lebih ringan mudaratnya di antara kedua-dua mudarat. Macam mana saya sebut tadilah, maksudnya kita kata meninggalkan mudarat yang lebih besar. Kalaulah kita kata Nabi larang dia ataupun sahabat larang dia kencing, tengah-tengah dia kencing tu, kita larang dia, kan, boleh jadi kencing dia tu kena pada baju dia contoh, ataupun kencing dia berceceran kepada tempat lain lagi susah untuk kita nak membersihkan najis tu lah. Tapi bila mana kita biarkan dia selesaikan dia punya, sebab dia jahil, dia tak tahu hukum kencing dalam masjid. Jadi biar dia selesaikan urusan dia, lepas tu baru kita tegur dan kita selesaikan kita kata urusan kat situ je. Dia tak perlu kepada dua mudarat, satu mudarat sahaja. Yang kedua. Yang ketiga, air kencing manusia hukumnya najis, kan. Tak kiralah orang tu jahil ke tak jahil ke, kan, hukum dia tetap najis. Kenapa? Sebab kalau tengok daripada hadis, apabila kita kata orang Badui tu selesai dia membuang air kecil ataupun kencing, Nabi suruh para sahabat untuk menjirus air, kan, untuk membersihkan najis tersebut. Jadi kat situ dapat kita ketahui bahawasanya najis ni adalah kencing ni adalah kita kata hukum dia najis dan perlu dibersihkan. Yang keempat, diwajibkan untuk menghormati kita kata masjid lah, kan, dengan membersihkannya daripada sebarang kotoran dan najis, kan. Dan tak boleh bagi untuk kita kata kita nak kencing dalam masjid, nak buang air kecil atau air besar, ataupun buat perkara kotoran lah, apa-apa kotoran. Jadi wajib untuk kita menjaga kehormatan masjid, kan. Dan yang kelima adalah tanah yang terkena najis, kan, menjadi suci apabila telah disiram dengan air, menurut jumhur ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan
Jadi jumhur ulama mengatakan tanah yang mana terkena najis apabila kita siramkan dengan air, hukum dia suci, kan. Maksudnya, sucilah bila siramkan dengan air. Namun menurut mazhab Hanafi, tanah yang terkena najis menjadi suci setelah tanah itu kering. Jadi jumhur ulama mengatakan apabila tanah tu terkena najis ataupun seorang kencing ke tanah, kan. Jadi bila kita siramkan air, hukum dia tanah tersebut sudah suci, kan, tak ada masalah. Tetapi, mazhab Syafi'i ataupun Imam Hanafi mengatakan bahawanya, tanah apabila terkena najis ataupun kencing, kan, tak perlu untuk siramkan air, kan. Tunggu dia kering pun dah kira sebagai kita kata suci, tak ada masalah. Itu dalam mazhab, eee, Hanafi.